Hey you, Assalamualaikum. Baiklah, untuk segmen kongsi resipi, kongsi rezeki, hari ini kita nak buat sambal sotong kari kurma, kuah yang sangat pekat and then merah pekat menyala macam ni. Kita nak pairkan dengan nasi goreng kampung yang sangat-sangat special, sangat-sangat sedap. Jom kita start. Okey, untuk sambal sotong kita perlukan 1 bawang besar, 3 bawang merah, 4 bawang putih, sotong, and then kita perlukan daun kari dan juga lada boh. Untuk rempah kita gunakan serbuk kari ikan dan serbuk kurma ayam dan daging daripada Adabi. Adabi ni jenama yang dipercayai sejak turun-temurun. Dengan ada rempah-rempah ni, dia melazatkan kari dan kuah. Okey, mula-mula kita ambil dulu bawang merah, bawang ni kita mayang halus and then kita chop. Lepas tu kita panaskan minyak and then kita tumis macam biasa. Tumis ni pastikan minyak betul-betul panas sampai dia dah naik bau, dah garing, kita sedikit daun kari. And then kita sambung kacau and then kita masukkan 2 cawan cili boh. And then kita tumis-tumis sampai dia pecah minyak. And then kita masukkan serbuk kurma dan juga serbuk kari tadi. Kita masukkan dalam lebih kurang 2 sudu setiap 1 paket. And then kita sambung tumis sampai kacau-kacau sampai dia dah pekat merah macam ni. Kita boleh masukkan air untuk pecah minyak kali yang pertama. Sambung tumis lagi, kita masukkan pula air untuk pecah minyak kali yang kedua. And then sambung lagi tumis, sambung lagi kacau-kacau. Bila rasa dah pekat, ikat merah untuk kali yang ketiga, kita masukkan sekali lagi air masak. And then kita sambung kacau sampai dapat tekstur yang pekat macam ni. Kita boleh masukkan sotong. Okey, sotong ni aku tak kerat sebab mana kecil. Jadi korang letak je dalam tu. And then kita salutkan sotong-sotong itu bersama dengan sambal dalam tu. And then bila dah pekat macam ni, air sotong akan keluar dan siaplah kita punya sambal sotong kari kurma. Senang sangat. Okay, next untuk nasi goreng kita perlukan 1 bawang merah, 1 bawang besar, 3 bawang putih dan juga lada, nasi dingin. Kalau best lagi nasi semalam, fish cake, and then nak lagi sedap kita gunakan perecah nasi goreng daripada Adabi. Best sangat sebab dia dah cukup rasa, tak payah tambah garam, gula dah tak perlu dah. And then jadikan rasa lagi sedap, lagi cake, kita perlukan juga perencah tom yum putih Adabi. Ini pun sangat best kalau nak buat tom yum ke apa. And then kita perlukan juga telur 3 biji. And then ikan bilis yang dah direndam. And last sekali kita perlukan sayur kangkung. Tu je. Simple sangat. Okay, first kali kita panaskan minyak and then kuali. And then kita goreng dulu ikan bilis tadi. Kita goreng sampai garing. And then bila dah siap, kita boleh angkat dan ketepikan. Okay, lepas tu kita tumis bawang dan juga lada tadi. Kita tumis sampai garing. Bila agak dah naik bau sikit, kita tambahkan fish cake tadi. Kita sambung goreng, sambung kacau-kacau. Dan kita masukkan telur 3 biji tadi. And then kita buat scramble egg sikit. And then kita kacau-kacau sampailah dia merata dalam tu. And then okay, nak lagi sedap, aku lupa kita kena tambahkan ayam cincang. Lupa nak tulis tadi. And then baru kita masukkan nasi dingin tadi. Kita kacau-kacau dia, kita gaul-gaul sampai rata. And then kita masukkan perecah nasi goreng Adabi. Kita punya kata main character hari ni. Tak payah tambah garam gula dah sedap dah cukup rasa. And then kita tambahkan ikan bilis dan juga kangkung. Okey, dah siap. And then kita sambunglah goreng-goreng lagi. And then kita tambahkan sedikit perencah tom yum lah untuk rasakan vibe tom yum sikit. And then siaplah kita punya nasi goreng kampung. And then kita boleh serve. And then kita boleh pakat-pakat bagi dekat jiran-jiran, tetangga, kawan-kawan. Actually best tau macam ni sebab kita boleh share dengan semua orang makanan-makanan kita buat. Sebab bagi aku sebenarnya makanan ni macam love language aku lah. Tanda aku raikan, tanda aku terjemahkan kasih sayang tu sendiri dengan kawan-kawan aku, dengan sahabat-sahabat aku dan juga jiran aku. Tengok betapa enjoy dia orang makan. Bila tengok dia orang makan tu kayak enjoy, rasa sangat dihargai. Jangan takut nak kongsi rezeki sebab dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Selamat Hari Raya dan selamat mencuba.